untuk hari ni takat ni tu je. Nanti nak siap ke atas tu dengan shilling nanti. Siling, siap sikit lagi siling tengah ni. Bos nak tanya frame untuk tepi cermin ni, saya rasa kalau kita pakai yang PVC tu, yang orang buat apa ni, skirting kat dinding tu kan, kat belah bawah orang buat skirt panjang tu, dia ada jual yang PVC ni, ada macam stiker tapi dia tebal lah, dia macam ada boleh buat frame kan. Rasa kalau beli tu pun okey, senang main pelekat tampal je kan. Kalau kayu kita nak screw balik atas ni, dia panjang nak masuk ke sampai dinding kan, kalau nak paku. So, yang tu dia pakai stiker je, dia pelekat, jadi boleh buat frame keliling ni. Ada frame tidak berapa cantik dia punya tu. Ni dah siap bawah saya pasang. Tapi sengit sikit lah. Tapi okey lah. Saya bubur belah dalam sekali dia tu. Cuma satu cermin ni untuk yang dalam control room ni pun dah pakai dekat-dekat dengan dua apa, balance yang ni sikit je. Mana dua, ada satu lagi satu gulung. Kalau nak buat yang dalam studio apa ni, jamming tu, nak kena tambah tu lagi ya. Bawah. Aduh, ingatkan cukup. So far bilik control room ni dah siap lah semua. Tinggal pintu sikit-sikit lagi lah, pintu nak buat nanti tampal. Yang lain okey lah, ceiling semua okey.